Harga emas tertinggi setakat ini telah pun mencecah RM647 1 gram. Maklumat yang saya dapat daripada perkongsian Maha Guru Emas Malaysia Tuan Syukur Hashim, kenaikan harga emas kali ini bukanlah disebabkan krisis tetapi disebabkan orang ramai dah mula faham tentang fungsi emas yang sebenar. Negara besar seperti India, China, Rusia menambah rizab simpanan emas mereka. Bila permintaan terhadap emas meningkat, maka nilainya turut meningkat sama. Kalau negara-negara besar pun dah ada rizab simpanan emas sendiri, bermaksud kita juga perlu ada simpanan emas dalam portfolio kewangan peribadi. Nak beli emas, nak simpan emas bukan hanya untuk mereka yang ada bajet besar. Kita yang ada bajet serendah RM100 pun dah boleh bermula menabung dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Menabung sikit demi sikit, gram demi gram dalam akaun emas tersebut. Bila dah cukup nanti, boleh keluarkan emas dan simpan sendiri di tangan. Bagi tuan-puan yang dah bersedia nak mulakan tabungan dalam akaun emas Gap tersebut, boleh isi borang biru yang ada dekat bawah. Saya bantu sebaiknya.